Rupanya dia adalah berkaitan tentang tragedi anak gajah yang dilanggar hingga meninggal dunia di lebuh raya atau di jalan raya di Greek, Perak. Ataupun saya bacakan petikan akhbar ni, seluruh rakyat Malaysia dikejutkan dengan peristiwa tragis seekor anak gajah mati dilanggar lori. Dan semasa kejadian, ini yang menyayat hatinya adalah semasa kejadian ibu gajah berdiri hampir 5 jam. 5 jam ibu gajah itu berdiri daripada jam 2.50 pagi hingga 6.50 pagi. 2.50 pagi sampailah ke 6.50 pagi, dia dilihat cuba nak tolak lori itu, seolah-olah dia berharap anaknya yang dah dilanggar atau telah meninggal dunia tu juga masih hidup. Masih hidup. Dia harap anak dia tu masih hidup. Dia tunggu sambil nak cuba nak tolak. Ya Allah, ya Allah. Walaupun kisah ini berlaku kepada binatang, berlaku kepada haiwan, walau bagaimanapun ianya sangat menyentuh hati siapa-siapa sahaja yang membaca kisah ini, ataupun ada video, ada paparan video yang dimuat naik, yang dipaparkan pada kita. Lagilah kita sebab, lagilah kita sedih. Tambahan pula ada rakaman video sebelum kejadian tu berlaku, yang mana ibunya dan anaknya duduk di tepi jalan ataupun di pinggir jalan tu, dalam keadaan seperti biasalah, ibu dan anak. Dia sangat menyayat hati ni, hingga kan kalau kita tak terfikir tau bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan di kalangan binatang ataupun dalam jiwa naluri binatang, haiwan, kasihnya terhadap anaknya itu luar biasa. Bagi kita seorang ibu sayangkan anak, kita tahulah manusia dikurniakan akal, ada kasih sayang, tapi rupanya binatang sampai begitu sekali kasihnya kasihnya seekor ibu terhadap anaknya, iaitulah gajah. Dan saya petik kata-kata yang disebutkan oleh Ustazah Asma Harun di hantarannya di Facebook. Dia kata, kasih ibu tidak pandai berkata-kata, hanya air mata yang kelihatan, seluruh tubuh bergetar menyampaikan rasa kehilangan. Kasih yang bukan diajar tapi dibentuk oleh fitrah. Fitrah itulah yang membuatkan naluri ibu sanggup berkorban apa sahaja. Fitrah itulah yang menyatukan ibu dan anak dalam ikatan yang tidak mampu difahami oleh logik manusia. Kalau seekor ibu gajah mampu berdiri teguh demi anaknya yang telah tiada, di manakah manusia-manusia yang meninggalkan anak kerana tekanan? Di manakah jiwa-jiwa yang sanggup memukul, mengabaikan, bahkan membuang darah daging sendiri? Dan kisah ini bukan tentang haiwan semata-mata, ia adalah cerminan kepada sifat kemanusiaan. Allah sedang menegur kita melalui alam yang sering kita abaikan. Terima kasih Ustazah Asma Harun atas posting ataupun hantaran yang begitu memberikan bekas dalam jiwa kita selaku manusia, yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kita ada anak, tetapi Allah sedang memberikan tarbiyah. Allah sedang memberikan kita satu pendidikan melalui apa yang berlaku kepada dunia haiwan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat sangat unik ya kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu bila melihat alam, melihat flora dan fauna, termasuklah melihat alam binatang itu, kita diajar supaya merenung, berfikir. Sebagai contoh kejadian unta kan, bagaimana unta itu diciptakan. Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat bagaimana unta itu diciptakan? Maknanya lihat dengan pandangan ilmu, lihat dengan pandangan nurani, bukan lihat saja.
lihat, tengok unta tu, lepas tu pergi panjat atas belakang dia saja. Tidak. Tetapi melihat bagaimana Allah Ta'ala menetapkan rezeki bagi binatang itu. Walaupun bentuk badan dia punya begini, tapi dia boleh survive. Dia boleh menelusuri kehidupannya yang penuh dugaan di padang pasir yang panas, yang penuh dengan debu. Dan begitulah juga kejadian binatang yang namanya gajah. Gajah ni yang istimewanya, untuk pengetahuan semualah, saya ingat bila berlakunya tragedi ataupun insiden ni, barulah ramai baru tahu kenapalah mak gajah ni sayang sangat, setia tunggu di tepi lori itu lama sangat. Sebab apa? Rupa-rupanya ada beberapa keistimewaan. Pertamanya, gajah ni dia kalau dia mengandung, tempoh kandungannya itu lama. Ada fakta yang saya baca, ibu gajah dia mengandung atau hamil selama kira-kira 18 hingga 22 bulan. Maknanya hampir 2 tahun dia mengandung, hampir 2 tahun anak tu dalam kandungan. Maknanya anak tu dalam kandungannya hampir 2 tahun. Antara yang terpanjang dalam kalangan mamalia. Binatang yang beranak ni, dia antara yang terpanjang sekali tempoh dia mengandung. Dan tempoh ni juga membolehkan anak gajah tu dia berkembang dengan sempurna dari segi fizikal dan juga mentalnya sebelum ianya lahir ke dunia. Dan disebabkan tempoh masa yang sangat panjang itulah, ibu gajah ni dia sangat jaga dan dia sangat protect anaknya itu, dan dia sangat menghargailah anaknya itu, dan menjadikan ikatan emosi antara ibu gajah tu dengan anaknya itu kuat dan sangat erat. Sangat kuat dan sangat erat. Dan antara ni yang boleh saya kongsikan juga, naluri keibuan gajah juga, dia melindungi anaknya daripada bahaya, menyusukan dan menjaga anaknya selama 2 hingga ke 5 tahun. 2 hingga ke 5 tahun. Saya pun kurang pasti insiden yang berlaku ni, maknanya anaknya yang dilanggar hingga meninggal dunia tu usianya berapa. Kalau boleh tolong type di ruangan komen kalau anda tahu umurnya berapa. Kan? Dan juga dia mengajar anaknya tentang kehidupan, mencari makan, membaca keadaan persekitaran, semuanya ini dalam tempoh tersebut. Maknanya dia bukan sekadar melahirkan, dia mendidik, dia mengajar bagaimana anak tu untuk survival, untuk penerokaan dunia yang lebih luas ni diasuh dan diajar oleh anaknya tu sendiri. Dan gajah dia hidup dalam kumpulan yang diketuai oleh betina. Dan juga anak-anak gajah bukan saja dijaga oleh ibu, tetapi juga dijaga oleh kumpulan-kumpulan lain lah. Maknanya dia mungkin adalah mak saudara ke mak menakan, dia ada juga dalam kumpulan tu, dia akan jaga. Dia panggil alomodering kan, kaedah itu ataupun sistem itu. Maknanya dia dikawal, dijaga. Anak tu kan duduk tengah-tengah kan, dikawal rapi, dikawal secara dekat dan rapat, kiri, kanan, depan dan belakang. Begitulah. Jadi saya nak bagi tahunya kat sini, begitu cinta dan kasihnya ibu gajah tersebut pada anaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Dan faktor yang paling terkesan sekali adalah kerana tempoh mengandung yang panjang, yang menumbuhkan ikatan yang erat, yang kuat naluri ibu itu terhadap anaknya. Inilah satu pelajaran yang patut kita semua sebagai manusia khususnya mengambil iktibar bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya menyantuni binatang, mengasihi binatang dengan sebaik-baik santunan dan sebaik-baik layanan terhadap binatang. Baik itu satu hari Rasulullah SAW, Nabi sendiri pernah nampak ada satu orang laki-laki, anna rajulan asja'a syatan yuridu an yazbahaha wa huwa yuhiddu syafratahu. Faqala Nabi SAW, aturidu an tumitaha mautatain hala haddatta syafrataka qabla an tusji'aha. Nabi SAW satu hari nampak satu orang yang mana dia ni nak sembelih kambing dia. Cuma sebelum dia nak sembelih kambing dia itu, dia asah pisau tu. Pisau yang dia nak buat ni lah sembelih kambing dia lah. Dia piasah pisau tu di hadapan kambingnya. Mana boleh dia piasah depan kambing tu.
Dan perbuatan lelaki tersebut telah ditegur oleh Rasulullah SAW supaya jangan buat sedemikian. Hatta Nabi pun tanya, adakah engkau nak bunuh dia 2 kali? 2 kali kau nak bunuh dia? Maknanya apa? Bunuh yang pertama tu adalah dengan asah pisau depan dia tu lah. Psikologi kan, dia psikologi benda tu. Sampai macam tu sekali lah Nabi, ya Allah, penyayang, rahmat. Dah sekejap lagi dah nak sembelih dia dah. Engkau soal kau sembelih jiwa dia. Macam ada orang lah takut nak cucuk apa ni kan. Tengok doktor pegang jarum takut dah. Dia macam tu lah umpamanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendidik manusia menerusi alam binatang ataupun alam haiwan. Baik itu kita diajar, jadilah manusia yang ada sifat ihsan, yang ada ihsan dalam jiwa kita. Tak semestinya yang duduk di Selangor Darul Ihsan saja. Siapa-siapa yang bergelar hamba Allah Ta'ala ni, jadilah kita manusia yang ada ihsan. Dalam Quran, kalimah ihsan diulang sebanyak 108 kali. Dalam 101 ayat, berada dalam 36 surah. Dan artinya, daripada 114 surah, 31.5% adalah ayat berkaitan tentang ihsan. Sifat ihsan tu sendiri. Maka marilah, dengan apa tragedi yang berlaku ini, kita menjadi manusia yang ada ihsan, ada kasih sayang, ada rahmah, ada ramah dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'la.